Kerana mereka dah dapat maklumat bahawa akan ada serangan daripada Kataib Asyuhada ataupun PMF, iaitu dipanggil Popular Mobilization Force, yang dipimpin oleh Komandan Abu Fadak Muhammad Dawi, yang mahu melancarkan serangan. Kemudian mereka tahu bahawa Iran juga akan melancarkan serangan balas walaupun tidak diserang, sebab dalam tempoh perang 13 hari sebelum 5 hari tanpa perang, Iran menggunakan konsep defensif. Diserang baru dia serang balas, diserang baru dia serang balas, tapi hari ini baru dia melancarkan serangan kerana dia melihat bahawa tak ada lagi sebarang bentuk rundingan damai boleh dibuat. Dan dia lihat bahawa semua pintu rundingan yang Iran masuki kelihatannya tak ada jalan keluar. Jadi Iran tahu bahawa tempoh ini mungkin tempoh Amerika mempersiapkan persediaan yang lebih besar untuk melancarkan serangan ke atas Iran, maka Iran lancarkan serangan ke atas kem-kem tentera Amerika yang sebelum ni sepanjang perang Iran tak pernah laksanakan menyerang lebih dulu. Dia selalunya menyerang balas, tapi dia lancarkan serangan siang tadi lebih dulu dengan menyasarkan kem-kem tentera Amerika yang ada kepentingan di Iraq. Manakala kem yang di Iraq penyokong Popular Mobilization Force yang menyokong Iran di Iraq ni, mereka melancarkan serangan ke atas kawasan telaga minyak dan juga kem tentera Amerika di Saudi. Jadi dah 4 hari 5 hari dah kita headset Sosial Pertahanan maklumkan minta rakyat Amerika keluar daripada zon. Jadi kita fikir mungkin kerana mereka dah mendapat maklumat bahawa satu adalah Popular PMF, saya sebut senang, Popular Mobilization Force, ataupun kita panggil senang je, saya sebut Kataib Asyuhada ataupun Kataib Hezbollah di Iraq, akan mula mengambil langkah aktif sebagai proksi ketiga Iran yang sebelum ni tak pernah aktif dalam perang. Selain daripada sebelum ni Hezbollah yang menjadi proksi Iran di selatan Lubnan, dan juga Houthi yang menjadi proksi Iran di Yaman. Cuma Kataib Asyuhada je ataupun dipanggil PMF ni, dia ada 200 ke 238 ribu tentera mengikut maklumat CIA. Dengan brigade dia adalah 67 brigade dengan 3,200 unit pecahan bagi pasukan yang disusun secara teratur pada 2014. Pasukan ni sebenarnya menjadi sebahagian daripada rakan kerjasama kepada government kerajaan Iraq. Pada waktu tu mereka memerangi ISIS dan juga Daesh ketika hendak ditubuhkan ISIL, Islamic State, Islamic State yang juga membabitkan banyak wilayah yang membabitkan tanah Iraq selain keseluruhan tanah Syria. Cuma bila sekarang ni dah jadi keadaan begini, PMF yang ada hubungan baik dengan kerajaan, tentera kerajaan yang sekarang dia daripada 2014 mereka dengan Nuri al-Maliki, dengan tu Abu Sa'ad al-Sudani, dan sekarang mereka akrab dengan Ali Azadi. Jadi bagi Ali Azadi ni, masalah paling besar sekarang adalah dia kena jaga supaya tak berlaku perang saudara di antara tentera dia yang bersenjata lengkap dengan tentera PMF yang juga bersenjata lengkap. Kerana Iraq tak pernah berlaku perang saudara pada skala besar selepas dijatuhkan Saddam Hussein, dan kemudian 2003 Amerika jajah dan sebelum merdekarkan semula Iraq pada 2011. Dia tak pernah berlaku pertembungan di antara kerajaan Syiah dengan tentera Syiahnya dan kerajaan dengan tentera tentera pembebasan pro Iran yang juga bermazhab Syiah. Setelah saya update tuan-tuan pasal amaran untuk meninggalkan wilayah ni, dah 4 hari dah pilihan set keluarkan, iaitu sejak hari pertama Amerika menghentikan serangan kerana mengharapkan rundingan yang diatur oleh selepas Amerika berhenti 13 hari serang, negara-negara teruk Saudi, Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain dan juga Iraq, Oman minta mereka runding sendiri dengan Iran. Jadi kata Sultan Barakat, SULTAN, Sultan Barakat, tentang Google lah, Sultan Barakat, baru saja diwawancara oleh Al Jazeera petang tadi, saya sempat tengok live dulu dengan tuan-tuan. Sultan Barakat, seorang penalisis politik, mengatakan rundingan ni tidak menjadi rundingan Oman dan Iran. Dia adalah Oman plus negara-negara teluk membawa resolusi kepada Iran. Iran tolak resolusi ni kerana semua negara-negara teluk yang memandatkan kepada Oman adalah negara-negara yang mengeluarkan minyak di Selat Hormuz. Jadi kata dia apa langkah yang diambil oleh Iran ni adalah sangat-sangat menjadikan sebarang pintu rundingan telah pun tertutup sepenuhnya. Yang terbuka adalah pintu perang.
Dan Iran pun tahu bahawa Amerika juga berfikir panjang untuk memasuki perang ni kalau dia menelan puluhan bilion lagi, kerana mereka dah berbelanja 37.5 bilion. Mereka perlukan 70 bilion USD lagi untuk perang, dan kemungkinan besar Trump tidak akan mendapat sokongan daripada Senat. Mereka juga tahu bahawa negara-negara Teluk tidak akan menyerang mereka secara terus kerana bimbang serangan balas dan juga penggunaan senjata Iran yang lebih baik daripada rakan-rakan Teluk. Walaupun ada pelindungan daripada tentera Amerika, tapi sekiranya perang penuh ataupun dipanggil perang skala penuh, yang bukan sekarang hanyalah mereka menangkis serangan Iran, akan berlaku. Dan Iran tahu negara-negara Teluk akan masuk, sebab Iran dah berada dalam keadaan nothing to lose. Dia ready to war. Mereka berada dalam keadaan kami dah kena dah perang ni. Kalau kami berundur sebagai orang kalah adalah kami rugi, kerana dia akan kelihatan kalah sepenuhnya. Dan sekarang mereka berada dalam keadaan belum kalah, dan mereka yakin mereka akan menang dalam peperangan ini kalaulah Selat Hormuz yang kemudiannya telah membebankan dunia dengan ekonomi. Dan kalau Iran pun sebut dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Iran, dia pun sebut hanya dengan mendapatkan keseluruhan Selat Hormuz je Iran akan menang perang ni. Berarti Iran nak kemenangan perang ni setelah tanah dia dibom, rakyat dia mati, dia mengalami kerugian yang begitu banyak, dan kemenangan yang dia nak adalah Selat Hormuz adalah milik dia, untuk memberi pengajaran kepada Amerika dan dunia bahawa satu serangan yang dilaksanakan akan merubah geopolitik dan geoekonomi dunia, dengan Iran mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai milik penuh dia, dan hari ini mengenepikan tawaran yang dikemukakan oleh Oman untuk berkongsi selat tersebut secara 50-50, iaitu pembahagian 16.5 km bagi 33 km itu untuk ditabir oleh kedua-dua negara. Yang Iran nampak bodoh lah. Dah pastilah bahagian yang dia kawal ni akan dijadikan palang jarak, palang terkukur. Semua kapal komersial akan keluar melalui bahagian yang dikawal oleh Oman. Dan ini tak memanfaatkan dia setelah dia menanggung kerugian yang sangat besar apabila diserang oleh Amerika. Jadi sekarang ni bagi dia adalah, kalau dia ambil dalam langkah yang lebih mudah, adalah kalau kamu nak menang, kamu menang sepenuhnya. Dan kami kalau nak menang, kami juga akan menang sepenuhnya. Tak akan ada dalam istilah perang ni ditinggalkan tiada siapa yang kalah sebenarnya dan tiada siapa yang menang sebenarnya. Ini cara orang Parsi berfikir. Mereka berfikir bahawa kalau mereka dapat Selat Hormuz adalah kemenangan terbesar. Itu berbaloi dengan pembantaian yang mereka terima secara bertubi-tubi daripada Amerika dan Israel selama 107 hari, bermula daripada 28 hari bulan Februari hingga 16 hari bulan Jun. Kemudian mereka dah masuk dalam rundingan bermula pada 17 hari bulan Jun. Tapi Amerika yang langgar rundingan ni bila serang balik pada 29 bulan Julai. Lepas tu Amerika berhenti serang lagi 13 hari sampailah 25 hari bulan Julai. 23 hari bulan Julai. Jadi mereka dah tak percaya apa-apa dah. Melainkan kali ini mereka yang menentukan bahawa sebarang bentuk rundingan adalah di bawah kehendak Iran. Kerana mereka dah, saya fikir Iran pun dah ada asas dia, walaupun Sultan Barakat mengkritik keputusan Iran. Tapi saya fikir Iran pun ada keputusan dia. Zul Eja ada harapan ke Iran menang. Dia silap saya menggunakan perkataan kalah menang dan tuan-tuan faham macam bola atau macam perang. Saya ingat Zul tak dengar habis kot ayat saya. Susah saya nak jawab kalau tanya ada harapan ke Iran menang, sebab ayat tadi kan dipanggil mantik dia, mantik ayat logik dia. Kalau Iran dapat Selat Hormuz, berarti itu dia menang. Okey, kalau saya nak jawab macam mana? Saya rasa boleh faham kot. Dia nak kata menang kalau ada harapan ke Iran menang. Rumit saya nak jelaskan. Kerana sana istilah dia dipanggil kena ada pemahaman berlapis ni. Saya nak jawab. Yang lain faham lah. Saya nak jawab payah Zul Eji. Sebab ayat tu ada harapan ke Iran menang. Sebab dia adalah benda yang sangat subjektif dari segi ukuran dia. Bagi Iran, dia dah alami dah apa yang diserang ni. Dapat Selat Hormuz, dia kira menang. Sebab sebelum perang, Selat Hormuz ni dah tak ada pemilik dia, boleh lalu je. Dia mengikut undang-undang UNCLOS antarabangsa. Sekarang Iran nak menggunakan perundangan dia berdasarkan perkara-perkara yang dia kata dalam undang-undang antarabangsa boleh diklauskan juga. Dia nak gunakan seperti Panama. Panama ditebuk. Maka itu dia menjadi selat komersial. Selat terusan Suez dia dibentuk. Itu menjadi selat komersial tak? Dia nak gunakan juga walaupun ini adalah selat semula jadi kerana dia telah dibantai. Itu saya kata riset dunia ni berarti Amerika saja yang boleh buat segala benda yang dia nak. Iran pun nak beritahu dia boleh buat apa yang dia nak. Sekarang dia tak pedulikan tentang UNCLOS ataupun dipanggil United Nations Conference on Land of Sea. Conference yang menentukan bagaimana garis daratan dibentuk dan bagaimana dari garis daratan kedaulatan lautan dibentuk.
Dia pun nak buat kata, kalau orang lain tak peduli dan orang lain boleh langgar dan bom negara dia sesuka hati, kenapa sampai dekat UNCLOS dia kena penuhi? Sedangkan jenayah perang, bila Amerika bom sekolah, bila Amerika bom jambatan, itu dah berlaku jenayah perang kerana ini adalah wilayah yang berkaitan dengan orang awam, sebab dalam perang itu tak dibenarkan. Saya jadi lagi pening nak jawab kalau dari segi ketenteraan. Saya tutup live ni. Tuan-tuan dah mula tanya merapu. Dari segi ketenteraan, apakah Iran mampu bersaing? Kita kan dah cakap benda yang lain. Saya tak larat tuan-tuan. Saya nak tidur lah. Kalau macam gini saya dapat soalan dalam live. Penat saya cerita berhari-hari tentang geopolitik. Okey, saya tidur dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.